Kalau kau tengah fikir pasal Mami, our mother-in-law, tu kau kena jaga-jaga. Sebab dia sangat bahaya. Kalau boleh apa yang dia tengah cakap tu semua, kau jangan percaya sangatlah. Apa yang awak cuba nak cakap ni, Sarah? Aku dah fikir masak-masak dah. Aku setuju nak terima kau sebagai madu aku. Muka kau tu. Kau mesti tak percaya kan? Weh, aku pun tak percaya. Macam manalah aku boleh terima nak buat decision macam ni. I dimadukan tanpa kerelaan I, Bel. Pasal I dimadukan 2 kali pula tu dengan orang yang sama. Dengan penyakit yang I ada sekarang ni. I tak tahu. I tak tahu berapa lama lagi I akan hidup kat dunia ni. So, I terima dengan takdir hidup I. I sanggup terima you jadi madu I. Oh, tengok muka you tu,